Dan dari pegahli ulama min alamati taufik salasun, termasuk tanda tanya merumpak taufik Allah nalih. Yang pertama, dukulul a'mal bir alaika min ghairi kasdin laha, yang tanda taufik. Ini nak tanya yang baru lain, ukur roh masing-masing, maka perlu muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Muhasabah kan dah hitung roh tu, tak introspeksi roh tu, tak tanya pun termasuk dalam hamba yang gampang mendapat taufik Allah atau sebalik je. Tanda indikator sira orang mendapat taufik daripada Allah, pertama, dukul a'mal bir alaika min ghairi kasdin laha, memasuki dalam amal yang baik, atau kan memasuki datang amal yang baik di atas kamu daripada tidak ada kasat baginya. Hana muda rencana api karuh dalam kebaikan. Nyan berdadepu tanya sedang gebi taufik oleh Allah. Program-program jak ukudai natro mutun pada tempat yang inang kebetulan tengah enggak adakan majlis zikir atau majlis ilmu. Yang dukul amal bir min ghairi kasdin. Benda program jak ukudai walau kan maksud minimal hana manfaat akhirat. Ai dua menjem-jem kedai kopi nyam hana roda mupat jika kan amal mubah ke amal maksud. Tiba-tiba hana truk kedai mutun bak majlis zikir atau bak majlis ilmu atau bak dengar rauh tajak merumpak ngan nyai nak bakat jak silaturahmi bak gure haru tajak kenan yo. Yang kedua, kul amal bir min ghairi kasdin. Yakinlah bahawa tanya sedang mendapat taufik Allah. Yang kedua, indikator sira orang mendapat taufik Allah, sarful ma'asi angka ma'at talab laha. Allah alihkan maksiat daripada kamu beserta kamu menuntut baginya maksiat yang tak planning, maksiat yang tak rencanakan Allah hindari. Tiba-tiba bocor banonda, nak teruk. Tiba-tiba tengut tengok terlewatkan kalau dah belum tiket dempu ke siap tengut ataupun tua nyampe bungeh tu, yakinlah bahawa Allah menerima doa yang tak panjat bunuh subuh. Wasrif anna syarra ma qadaita. Urang le ada terjadi hal-hal yang hanatruk lagi inginkan, lupa bahawa yang sering berdoa ketika kunut subuh, wasrif anni syarra ma qadaita, ya Allah jauhkan, alihkan, palingkan daripadaku syarra ma qadaita, keburukan yang telah engkau tetapkan. Hati anak truk lagi yang inginkan abungeh kecewa dalam doa subuh sabik laki ba Allah wasrif anni syarra ma qadaita. Hana ingat bahawa yang hana terjadi bagonyan pada hari tersebut adalah bentuk daripada Allah mengijabahkan doa yang dia panjatkan. Yakinlah Allah menerima doa tanya pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang katanya inginkan. Jadi sarful ma'asi angka, Allah alihkan maksiat daripada kamu beserta menginginkan maksiat, yang adalah bentuk daripada taufik Allah. Yang kedua, fatuhu babil laja wal iftikar illallah fi syiddah war raqa. Allah bukakan pintu menolong dan memohon atau berhajat kepada Allah dalam waktu sempit dan waktu lapang. Tanya hana berharap bak manusia, berharap berhajat hanya kepada Allah dalam kondisi sempit atau kondisi lapang. Dalam kondisi lapang hana tinggal ke Allah, dalam kondisi sempit lagi tinggal ke Allah, yang akan bentuk taufik. Kalau tanda tanya hamba yang muwafaq, yang diberi taufik oleh Allah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, selalu mengharap bantuan dan butuh kepada Allah. Sebalik daripada taufik, khidlan. Nah, istilah lain yang hana biasa terbaca, khidlan. Ini bahasa taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi al-khidlan sin. Kan taufik tu. Makna khidlan tarkul i'anah, ya taufik benar i'anah, kebantu li Allah, atau khalqul qudrah fi ta'atil khaliq, kecipta li Allah kemampuan untuk menjalankan taat. Ya khidlan ya tarkul i'anah, maksudnya han kebantu li Allah.
hamba khidlan, hamba yang gecuaikin li Allah, hang bantu li Allah. Tah tanda indikator sira hamba mendapat khidlan daripada Allah. Pertama, ta'sirul khairat alaika ma'at talab laha. Sulit melakukan kebaikan beserta menuntut baginya kebaikan. Muhud cukup muhud, tapi sabina hambatan. Ya, hati-hati, barangkali tanya sedang mendapat khidlan daripada Allah. Maka kena bahagian para ulama, alamatul kabul at-taisir, mudah. Tanda daripada diterima ibadat li Allah ke pemudah. Pemudah tanya untuk tahajud, ke pemudah tanya untuk beramal. Dengan taksir ke persulit. Bilik cibak ujung masjid, tapi hana ro sembahyang jamaah dah bawa teh. Taksir ke persulit. Saya kata kamar, saya kata ke perut. Yang menakar ada apa yang mi taksir khairat ke persulit kebaikannya, hati-hati. Tanya ke persulit kebaikan. Dah mohon. Tapi na saja halangan, na saja hambatan, taksir kan. Taksir usrun, sulit. Kedua, taisir ma'asi ya. Mukabalah taksir, taisir ke permudah. Taisir ma'asi laka ma'al harbi minha. Dipermudah maksiat bagi kamu beserta melarikan diri pada maksiat. Buat maksiat anda mohon tanya. Si tak depu yang maksiat. Tak nasihat kau belum, baik toto kena. Tapi tanya sangat gampang, pray je, anda payah bayar. Yang orang lain untuk dilakukan maksiatnya payah berduit peng, tanya nak sotem tanggung. Penting pubut mentang. Jadi gampang tak kan, taisir. Ya, hati-hati, tanya sedang mendapat khidlan Allah. Wa ghalqu babil laja wal iftikar ilallah fi kulli halin, dan gegunci pintu memohon pertolongan dan rasa butuh kepada Allah dalam setiap kondisi apapun. Kebalikan daripada indikator taufik no. Yang ingat aju, jadi ingatnya nabahan dia untuk muhasabah ro. Ada orang dia pergi acara kena acara muhasabah. Pergi judul bidaya muhasabah. Muhasabah tengok je muhasabah. Nabahan dengan muhasabah. Nabahan dengan muhasabah, ana depu muhasabah tengok tu. Hai muhasabah kan periksa ro, ni kena alat dengan periksa, ngapa dah periksa. Apa orang salah sabah alat dengan periksa. Dah ingat, dah renungi kembali. Tanya pula buat kebaikan, pula buat kejahatan. Pemudah dah lakukan kebaikan, pemudah dah lakukan kejahatan. Ini doa daripada Syekh Murtaza. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Banas'alullah azza wa jalla bi fadlihi husnat taufiq wal ikhtiyar wa na'udzubihi min su'il qada wal aqdar. Amin. Lagi-lagi ditunggu ba Allah dengan karunia Allah yang berlimpah. Semoga Allah gebitanya berjerah taufik dan jerah ikhtiyar, dan berlindung daripada jerah qada dan takdir.